你不是印尼人，你是美国人。我不知道了，你不懂啊，我不知道。大家好，salam bersaudara semua。在这个视频中，虽然我不会中文，但是我会讲是不错。今天我们一起学普通话。Oke, saudara semua, selamat datang di Abraham Channel. Jadi dalam video kali ini, beta belum bisa berbahasa Mandarin dengan baik, tapi beta akan mencoba untuk berbicara dengan baik. Dan Ketong akan belajar sama. Dan Ketong akan belajar bahasa Mandarin sama-sama. 我们一起学普通话，我们一起学，我们一起学么叫？我们一起学普通话。Let's start. 看一下。Tapi pertama-tama bersaudara harus bersaudara sama ketahui bahwa bahasa Mandarin itu paling gampang. Jadi jangan pikir seru loh. Bahasa Mandarin itu cuma katong hafal saja. Nah, akan sama sering bahasa Ambon, akan sih sama di bahasa Inggris yang punya past tense atau past perfect tense atau tenses lainnya, tapi akan sama dengan bahasa Ambon. Kalau katong mau bilang besok beta pergi ke kampus, katong tinggal bilang 明天我去大学，明天我去大学。Jadi besok itu 明天，去 itu pergi, 我 beta. Jadi begitu saudara. Jadi kali ini saudara dong harus bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Kayak begini. 你好，我叫苏麦，我是印尼人，我是印尼学生，我是按摩人，我很高兴认识你，谢谢。Jadi bagi saudara pertama dong kalau mau bilang halo dong tinggal bilang 你好，你好。你好itu literally means say bye, 你 say 好 bye bye, 你好 say bye kayak begitu. 你们好. Jadi kalau mau tanya kabar tinggal tambah ma, banyak kayak begitu, tinggal tambah ma, 你好ma. Tapi kadang punya langsung bilang akan kayak jarang dipakai di Cina, jadi don jaga pakai tuh 你的身体什么样，你的身体什么样, alih pun kesehatan bagaimana begitu. Oke, selanjutnya 我叫. Jadi saudara tuh harus pakai tonton yang ada tuh. Jadi 我叫 Sumai. Jadi beta pun nama dalam bahasa Cina tuh Sumai. Itu karena dapat kasih dari ketemu punya lause. Mungkin lause yang tahu speak ketemu punya tahu bilang ketemu punya nama, jadi untuk kasih nama ketemu sesabaran dapat. Jadi itu akan dari Samangun jadinya Sumai. Samangun. Jadi begitu saudara. Oke, selanjutnya 我是印尼人，我是阿门人。我是阿文人, beta orang Ambon. Ambon itu awa. 我是阿文人. Kalau mau bilang beta orang Indonesia, 我是印尼人，我是印尼人，我是印尼人。你是中国人吗？不是，我不是中国人。为什么你不是中国人？我是印尼人。你不是印尼人，你是美国人。为什么你说我是美国人？我不知道了，你不懂啊，我不知道。Oke, jadi selanjutnya kalau dong mau bilang beta sana mau kuda paling ale, dong tinggal bilang 我很高兴认识你，我很高兴认识你。我很高兴itu beta paling senang, 我很高兴 beta senang, kayak begitulah. 认识你 bakuda paling ale, 认识你，我很高兴认识你。Terus kalau mau bilang terima kasih, dong tinggal bilang 谢谢，谢谢。你们好，你好吗？你好，我叫苏麦，我是印尼人，我是印尼学生，我很高兴认识你，谢谢。Jadi begitu saudara. Kamu masih bisa bahasa Mandarin kayak begitu? Ayo belajar. Oke saudara, jadi beta kira itu saja beta punya video kali ini. Jangan lupa saudara sama mari ketong kuasai bahasa asing.
Deng, beta mau bilang kongsi pacai sama teman-teman yang merayakannya di hari ini. 谢谢。